Hai korang, nak singgah mana tu? Hari ni kawan ni nak bawa saya pergi mana pula ni? Nak bawa pergi makan dekat restoran Thai tapi menghadap laut. Oh wow, jarang kita dapat makan makanan Thai dekat depan laut. Betul, bukan menghadap laut je, tapi kita nampak juga cruise-cruise yang parking kat situ. Oh yo, nampak cruise. Ya, and ini kita order set C yang untuk 5 ke 6 orang. Kita datang 4 orang je. Tak apa, kita semua selera gajah. Alamak. Kat sini ni menu-menu yang ada dalam set tersebut lah. And mostly makanan yang kita orang makan ni semua sedap-sedap. Betul. Paling favourite ni lah spicy pineapple chicken. Itu saya punya favourite lah. Yang ni akak punya favourite pula, tom yum seafood. Memang power tom yum dia. Ya, lepas tu kalau korang tengok kat sini, telur Thai style omelette dia ni besar muka kau. Betul. And mango sticky rice dia pun sedap weh. Betul. Dia punya mango tak masam pun. And ice green tea dia memang on top lah. Ya betul. Tak boleh lawan lah tempat lain. Betul. Yang ni tengoklah kita orang makan. Nampak kan gelojoh dia macam mana? Ya betul. Dekat sini kan korang sesuai lah. Kalau korang nak bawa family ke, nak makan lunch ke. Siapa cakap kedai Thai ni buka waktu malam je? Betul. Ini waktu tengah hari pun dia buka. Betul. So korang yang mana nak vibe makan makanan Thai waktu-waktu lunch kan, korang boleh lah datang ke Kampung Carabao Iskandar Puteri. So lepas ni kita nak singgah mana pula?